basically saya pokai aja. Pokai. Ini real lah. Real. Sebab ilmu. Saya mula bekerja juruterbang ni in general lah. Pendapatan dia agak lumayan lah. Sedap lah. Selesa. Bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia macam tu. Betul. So income saya memang tinggi. Kira lumayan. Yeah. Tetapi sebab ilmu kewangan dan pelaburan tu cetek, basically saya pokai aja. Pokai. Masa umur saya 20 tahun. Ini real lah. Real. Sebab ilmu, malah saving pun saya tak tahu. Saya ingat saving ni, fikiran saya masa tu, saving ni untuk orang kampung ni. Saya pilot, nak simpan duit berapa, duit banyak. Belanja, juli ya. Itu pemikiran saya masa tu. So konsep yang songsang sangat. In my defense, sebab tak ada ilmu kewangan, ilmu pelaburan. Mak bapak nak ajar pun, mak bapak pun dia orang pun tak tahu, tak terror kan. But habis kuat nasihat dia, simpan duit. Itu saja kan. Tapi simpan duit macam mana, simpan di mana, banyak mana nak simpan, dia tak ajar. Sebab dia sendiri pun tak tahu. So tapi kalau kita at least ada basic tentang kewangan, pelaburan, ianya akan menolong.